Kalau kamu datang Tawau tapi tiada idea lagi mau pergi mana untuk stay, aku boleh suggest kamu untuk stay di sini di Homestay 27. Homestay ni terletak di kawasan Kukusan Tawau. Kalau mau senang boleh guna map terus sampai sini. Kamu boleh tengok fasiliti yang ada dan desain rumahnya yang cantik di sini. Kamu tengoklah ni, memang dia punya homestay ni lengkap dengan peti ais, dengan mesin cuci kain, bilik ada 2 bilik, dua-dua bilik pun ada aircon, ada tandas sendiri. Setiap unit pun macam ni jugalah. Lepas tu design dia yang modern, memang sesuai lah untuk duduk dengan keluarga waktu cuti ni. Kalau kamu mau masak-masak pun ada juga dapur gas dorang. TV dorang pun ada sini, TV Android, lepas ada wifi jugalah. Homestay ni juga ada sediakan bantal ekstra, sejadah dan telekung, dan penunjuk kiblat pun ada. Semua kemudahan yang disediakan di sini memang cukup. Tidak menyesallah kalau kamu datang sini. Jadi macam mana geng? Kamu rasa berbaloi ke tidak untuk tinggal di sini sama keluarga kamu? Kalau kamu guna unit yang bahagian bawah, senanglah kamu pantau anak-anak kamu main ataupun mandi di swimming pool dia. Sudah kita habis pusing ini rumah, ke acara seterusnya berkaraoke. Lepas tu kita pergi mandi. Baru mau feeling-feeling, kena pula lutut si Akif. Apa-apa pun memang diorang enjoy lah mandi di kolam ni. Memang syok lah. Ni pula suasana kawasan ni pada waktu malam. Memang cantik juga. Dia punya lampu-lampu, dia ada bagi lampu warna-warni. Memang terang juga kawasan ni untuk buat aktiviti pada waktu malam. Pada sebelah malam tu, aktiviti kami cuma menyanyi saja. Lepas tu tidur berehat. Besokannya kita masak sarapan mi segera. Duduk-duduk, karaoke lagi sekejap. Budak-budak mandi lagi pagi tu. Lepas tu kita pun bersiap-siap untuk balik. Tapi kalau kamu tiada bawa makanan, di sini dorang ada jual juga. Boleh kontak dengan owner dan bayar. Sebelum meninggalkan homestay, pastikan semua dalam keadaan baik. Buang sampah, matikan semua suis. Pastikan jangan ada barang yang tertinggal.
Jadi geng, kalau kamu pun berminat untuk stay di homestay ini, Homestay 27 di Tawau, kamu boleh pergi ke page TikTok diorang sendiri dan buat tempahan melalui owner dia sendiri, okay? Jangan lupa untuk share experience kamu kalau sudah datang sini, dan tag juga kawan-kawan kamu mana yang berminat mau pergi sini.